Ini hari ketiga kami dalam cerita Mutiara dalam Debuan Kabus ni. Dan kami berada di Rumah Rahayu. Watak yang dibawa oleh Jasmine Hamid. Ni rumah dia. Tak besar sangat. Untuk second main location lah. Rumah ni tak banyak scene. Esok kami akan ke Batangkali semula untuk ke rumah Zulkarnain. Okey. Semoga dipermudahkan urusan kami. Tu pot breakfast kami. 3 hari lah pertanyaan tu. Tu orang baru lepas makan. Nak set up untuk first scene. Persiapan pelakon kita Rashdan Baba untuk watak Helmi. Kali ni dia kena berjambang, nyamar. Tengok berapa banyak rambut yang diperlukan. Siapa punya rambut? Saya punya rambut. Rambut sendiri? Ya. Wow. Patutlah mimpi. Tengok makeup artis berkorban rambut sendiri. Makin hari makin pendek lah rambut dia. Masuk dalam resek tak? Masuk dalam bil tak? Masuk dalam bil. Kena claim. Berapa lay tu. Ni department wardrobe dan makeup. Okay. Okay, that's it. 7.21. Okay, Helmi habis. Okay, Helmi. Kena cepat bangun. Sebelum dia tutup pintu tu. Okey. Dia tutup dia dah. Dia nak tutup dah bangun dah. Biasanya kalau scene aksi macam ni kita kena handheld. Jadi kita kena buka kamera daripada plate. Ini untuk alas supaya kurang geseran pada kamera. Apa dia panggil? Bag ni? Handheld bag. Handheld bag. Bag jajan. Bukan? Oh, kau tipu aku. Ha? Ni kecil je. Handheld bag lah. Handheld bag. Betul lah. Okey. Dia untuk ampu supaya tak adalah lama sangat. Tak adalah penat cameraman. Dia ada nama dia tahu tapi saddle saddle bag saddle bag. Okay. Dua-dua kamera kita handheld. Okay, jom. Artist position.
Monitor nampak? Ada wujud, ada wujud. Jadi tolong director. Bersedia untuk beraksi. Kau ni kemauan aku kan? Kau nak apa? Kau nak rompak kan? Ha? Kau ambil lah. Kau ambil apa saja. Kau ambil. Diam! Kau siapa? Ha? Kau tak kenal aku je? Ha? Kau tak kenal aku? Bukan. Bukan kau dah. Dah apa? Kau dah bunuh aku? Kau ingat aku dah mati? Ha? Oh tak! Ah, 1 second. Action. Betul ke apa kita buat ni? Jangan risaulah, aku tahulah apa aku buat, aku ikut je. Mama rasa plan kita akan berjaya ke? Mama, As tak jadi macam Dina tahun lepas tau. Tengok apa yang jadi dengan hidup As sekarang. Nak kata isteri dah tak macam isteri. Dah macam bergantung tak bertali. Kalau dulu masa Uzam minta kontrak 3 tahun, kita patutnya setuju je. Tapi itulah Mama dengan Pak Long lah, tamak sangat. Kau ni banyak sangat komplain kan? Ha? Memanglah kau kahwin atas dasar nama je, tapi pasal perjanjian tu kau dapat dia mewah kan? Dan awak tiap bulan dapat, lumayan mengalahkan ruang kerja bulanan. Patutnya kau terima kasih lah dekat kita orang. Sebab terima kasih. Mama dapat sama rata tau. Tapi tak payah buat apa-apa pun. Sepatutnya Mama tu berterima kasih dekat As. Bukan idea aku lah. Itu ada Pak Long kau tu, arwah Pak Long kau tu yang buat tu semua. Kau pun tahu kan otak dia macam mana licik, lepas tu dengan tipu daya dia tu kan. Mama, orang tu dah mati sedia dah tahun lepas. Tak payah cerita buruk pasal orang mati nampak? lah. Okey. Bawah tak nampak. Alright. Okay, stand by. We go for take. Okay. Masukin anjing tu punya mulut. Mana pula anjing tu? Dia macam tu. Tadi kat dalam hidup ya. Rehearsal pun tadi okey je. Nak take ke ada bunyi. Cobaan. Kita tunggu anjing tu diam Aduh. Dia macam Storman dulu. Dia baling pop-pop. Pop-pop dengan mercun letup. Tension je member bunyi anjing. Reda kalau Uzam nak ceraikan As dan As dapat satu sen pun As tak nak buat jahat lagi dah. Kau punya ingat tak? Bukan sekali tak ada duit, tak ada apa. Apa tu? Hak penjagaan anak kau, kau takkan dapat tau. Nanti dia yang akan dapat hak penjagaan anak. Pasal kau? Ini memang duduk. Ini duduk. Kena sentuh sangat. Tapi Uzam nak ke ikut kontrak tu? Takkan kita gambar kau macam tu. Kita orang tu yang mana kan? Macam tu layan kau. Macam puteri.
Habis yang kau pun layan dia macam mana? Baik sangat ke? Sampai dia tak tergaman nak buang kau. Mama Ais jadi macam ni pun sebab siapa? Sebab Mama kan habis-habis nak besar, minta duit, minta harta, minta kondom. Memang dia ingat Ais ni perempuan kaki harta. Kenapa? Dah kalau tak ada benda bijak nak cakap, baik diam je. Tak ada benda nak cakap pun jangan cakap. Jangan ambil ke hati aku tau. Ha? Jadi betul lah. Confirm. Kau tak nak teruskan perkahwinan kau dengan Uzam. Kau tak nak ikut lagi plan aku. Okey, Min, tinggi sikit, Min. Okey. Tadi dia tengah naik. Confirm lah. Okey, terus. Action. Jadi confirm lah. Kau tak nak ikut. Ikut pula, sorry. Kau tak nak teruskan. Action. Jadi confirm lah. Kau tak nak teruskan perkahwinan kau dengan Uzam ni. Kau tak nak ikut lagi plan aku.